Alhamdulillah pada malam ini tanggal 21 Ogos 2026 bersempena dengan Hari Masjid Sedunia sebenarnya, ya. Jadi pada kali ini kita memilih Masjid Jamik Tanjung Rambutan untuk kita agihkan barangan runcit, beras dan juga ikan kepada seramai 170 orang penerima yang terdiri daripada kategori asnaf, mualaf dan juga ibu tunggal. Pada kali ini kita bekerjasama dengan jawatankuasa masjid yang dipengerusikan oleh Encik Jananuddin bin Jalaluddin beserta dengan jawatankuasanya, dan saya tidak lain tidak bukan bersama dengan PRIM ataupun Persatuan India Muslim yang diketuai oleh Dr. Arif beserta dengan jawatankuasanya. Saya rasa malam ini cukup teruja kerana tadi selepas solat maghrib kita ada sesi ceramah Maulidur Rasul yang disampaikan yang cukup baik. Dah lama kita tak dengar ceramah. Saya rasa kali ini terkesan dengan apa yang disampaikan, dan saya ucapkan tahniah kepada masjid dan juga tahniah dan terima kasih kepada Dr. Arif dan juga bersama jawatankuasa PRIM kerana sudi lagi bersama-sama dengan saya untuk menyumbangkan barangan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Kita melihat mungkin ramai yang tercicir daripada senarai yang sedia ada. Jadi kita pergi kepada karya masjid yang tahu siapa yang memerlukan, golongan mana yang perlu disasarkan untuk tempat sampai barangan-barangan yang asas kepada mereka. Kita berkongsi rezeki sebenarnya. Kita bagi barangan asas, susu, gula, bihun, beras. Ikan tu sebenarnya di saat akhir saya dapat jumpa dengan suppliernya. Tokey lama saya semasa COVID lagi tu. Jadi dia sudi memberi harga yang cukup baik. Saya kata okey, kita order 170 kilo ikan tersebut. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid. Alhamdulillah beri ruang untuk mengadakan program ini. Saya rasa puan tahulah sentiasa kita beri bantuan untuk orang yang perlu lah. Jadi sekali lagi juga lah saya mengucap ribuan terima kasih kepada Cik Fauzia Arif Frozen Food telah beri barang-barang runcit. Alhamdulillah, ini saya rasa masjid yang keempat saya rasa. Tujuan ini kita nak agirkan apa kita dapat kita berkongsi lah. Itulah matlamat kita lah. Saya kalau ikut dari dulu pandemik COVID sampai sekarang, saya lebih kurang dalam 7,000 keluarga dah beri bantuan dah. Bukan sakai ini je, 7,000 keluarga dah bagi. Tapi sekali-sekala orang datang cari saya, dia kata barang dapur tak ada. Kita bila dengar macam ni kita tak boleh terima, jadi kita terus bagi je. Apa kita ada kita bagi. Macam beras. Kadang-kadang orang dah kenal saya, dia datang. Macam hari ini kan kita buat program ini, ada satu dua orang telefon tanya ke bendahari saya, ni saya dengar ni Ulu Kinta ni ada buat beri bantuan, jadi kenapa nama saya tak masuk? Mereka tanya, tapi kita sudah serah pada masjid mengurus, jadi kita tak nak campur lah. Masih ramai perlu jugalah barang dapur, jadi itulah masing-masing semua kan. Bukan semua yang income yang tinggi, semua B40. Jadi kadang-kadang minggu ke-3, minggu ke-4 mungkin barang semua sudah tak ada kan. Jadi bila dapat datang cari kita pun terpaksa bagi. Insya-Allah mana kita boleh mampu kita bagilah. PRIM bukan PRIM saja, Arif Frozen lah. Utama kita dari Arif Frozen lah. Macam hari tu kan puan tahu kan kita bagi ayam, ikan, sayur, itu satu bahagian lah. Tapi kali ini kita beri beras sajalah. Mengucap terima kasih Dato' Azizul Kamal lah, jadi dia pun cari barang dapur. Alhamdulillah. Okay, dengan keadaan sekarang ni, ekonomi sekarang ni ramai orang memerlukan bantuan. So disebabkan itu kami dapat customer yang Islam, Muslim ramai. So dia orang support kita orang, daripada rezeki yang kita orang dapat tu, keuntungan tu kami bagi dengan semua orang yang memerlukan, kongsi rezeki. Dengan memberi lebih banyak mungkin rezeki kita bertambah, dapatlah pahala, sama-sama dapat kongsi. Ekonomi sekarang ni memang tak tentu, memang semua orang tengah susah. Yang kaya-kaya pun B40 pun boleh jadi sangat susah sekarang ni dengan harga barang yang naik, ramai yang hilang kerja. So baru-baru ni pun saya ada dapat dekat walk-in lah,
Dia orang datang tanya nak bantuan. Sebelum ni dia memang ada rumah semua. Sekarang rumah pun dia dah tak ada. So sangat kesian lah dengan sekarang ni punya keadaan sekarang ni. Jadi kami ambil inisiatif setiap bulan kita orang edarkan bantuan. So macam sebelum ni pun ada masjid-masjid yang minta sumbangan. So kami memberi sekadar yang kami mampu. Kami kongsi sekali dengan dia orang. Kami tak pernah cakap tak ada. So kalau datang ke walk-in kat kedai pun minta bantuan ke susah ke, kami bagi juga. Apa yang kami ada kami bagi je. Kami tak pernah cakap tak ada. InsyaAllah dengan support anda semua, semoga kita dapat lagi naik sales, kita dapat keuntungan banyak dan kita dapat kongsi dengan semua orang. Semua orang yang support kita orang pun dapat pahala sama-sama. Alhamdulillah, rasa bersyukur. Saya rasa bersyukur bila bagi macam tu kita orang dengan doa dia orang, so dapat berkat lagi, kesihatan lagi bagus kan. So memang kita tak nak tengok kita saja. Walaupun kita dah ada semua, kita kena andaikan yang kita berada di tempat dia orang, macam mana kita rasa. So bila fikir macam tu, dulu masa kecil memang kita orang pun susah juga. Bapak saya pun orang susah juga masa kecil. Kita orang pergi sekolah balik pun jalan kaki lah kan. So bila macam dah maju macam ni kan, bila orang datang bawa baby ke apa minta bantuan, tak ada duit nak beli susu pun kan, kita rasa macam sedih sangat lah kan. Memang setiap minggu dekat kedai memang ada 2 atau 3 orang. So kita orang bagi ni tanpa mengira kaum lah kan. Ada India, kadang ada Cina. So kita orang bagi je, tak pernah mengira apa-apa.